Jadi Nik rasa kawan-kawan kat Oni tu terima ke tak? Soalan dia. Agak-agak Nik lah. Dia terima ke tak? Terima. Memikir juga ni. Terima. Dia terima. Tu kita nak jawab ke? Kena kita Jawab nak je lah. Jawab je lah. Sebenarnya Alhamdulillah lah. Dia tak Alhamdulillah terima dia tak terima. Kerana family background pun bagus. Memang terjaga. Alhamdulillah. Dan benda tu memang, yelah, mungkin ada keimanan dalam hati dia. Cuma dia terperanjat lah. Sebab kita keluar daripada satu kawasan di kampung kan. Yelah. Tiba-tiba dapat offer macam tu dalam usia yang sangat muda. Dia bertanya juga, dia kata patutkah aku terima? Kan kita tanya pula pada kita kan. Kita ni takkan nak menggalakkan. Yelah, takkan kita nak galakkan. Cuma kita nasihat tu lah, kata fikir ke masa-masa. Kerana bila benda ni kita berlaku, kita terima, kita nak patah balik tu susah. Dan maruah kita, maruah keluarga kita macam mana, you know? Sebab kalau bayangkan kalau kawan-kawan dapat tahu, keluarga dapat tahu, masyarakat dapat tahu, apa akan berlaku? Kita tak perlu, yelah, isu macam agama dengan Allah, dosa pahala itu kita sendiri. Tetapi masyarakat kita pun kalau tahu benda tu, mak ayah kita pun macam mana